Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat sweet and sour prawn menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido sweet and sour prawn. Kemudian tekan start. Sediakan udang yang dibersihkan. Kemudian letakkan sedikit garam, letakkan sedikit serbuk lada putih. Gaul sehingga sebati. Dah siap? Masukkan minyak masak. Kemudian panaskan minyak selama 3 minit suhu 120 speed 1. Dah siap? Masukkan udang dan ratakan menggunakan spatula. Tutup dan goreng udang menggunakan high temperature mode atau browning mode selama 4 minit suhu 160 speed gentle. Dah siap? Tuang udang ke dalam bekas dan ketepikan seketika. Masukkan bawang putih, kemudian masukkan halia, tutup dan kisar selama 5 saat, speed 6. Dah siap? Kep dan guna spatula. Kemudian masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 4 minit suhu 120 speed 2. Dah siap? Masukkan sos tomato. Kemudian masukkan sos cili. Masukkan sedikit kicap cair. Masukkan gula perang. Masukkan sedikit air. Tutup dan masak selama 3 minit suhu 120 speed 1. Dah siap? Anda boleh rasa sedikit kuah dan tambah perasa jika perlu. Masukkan sayur seperti kapsikum hijau atau merah. Kemudian masukkan nanas. Masukkan udang goreng tadi. Saya masukkan sekali dengan air udang untuk lebih berkuah. Tutup dan masak lagi selama 3 minit suhu 120 reverse spoon. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.